Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safrukan bin Muhammad Haikal melaporkan tentang berasnya program nilai peringkat sekolah bagi tahun 2025. Mari kita saksikan. Okey, sedia. Terima kasih diucapkan kepada para pentadbir kerana sudi melaksanakan bimbing pelancaran program ini. Pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh pihak sekolah bagi merealisasikan pokok nilai peringkat sekolah. Ikutilah temubual saya bersama Tuan Guru Besar iaitu Encik Kamal bin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safrukan bin Muhammad Haikal. Saya ingin bertanya kepada cikgu tentang pendapat cikgu nilam di sekolah kita. Apa pendapat cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Hassan kita atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Okey, pada pandangan cikgu, sebenarnya nilam di sekolah kita ini adalah berada di satu tahap yang agak membanggakan lah pihak sekolah. Kalau kita lihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, sekolah kita sentiasa melahirkan tokoh-tokoh nilam yang daripada pelbagai kategori. Ada kategori 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang sehinggalah mencapai ke tahap 5 bintang lah, dan juga ke tahap nilam. InsyaAllah kita cuba yang pertingkatkan lagi murid-murid sekolah kita yang mendapat nilai yang lebih tinggi, terutamanya kita nak capai di grade nilam tu. Okay, jadi apa yang cikgu lihat, program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah khususnya di bawah pusat sumber yang diterajui oleh Cikgu Suhaila, banyak membantu murid-murid kita sebenarnya. Program-program di sekolah ni yang menyumbang kepada minat yang membaca murid-murid kita. Sebenarnya nilam ni kita nak murid-murid kita, khususnya anak-anak didik di SK Sitonoh ni mengamalkan budaya membaca di kalangan mereka. Jadi bila banyak membaca, banyaklah ilmu yang akan mereka terokai. Itulah merupakan sebahagian daripada program-program yang kita anjurkan. Selain itu kita ada minggu bahasa pun kita ada kaitkan dengan perkembangan nilam juga. Murid-murid situ banyak mengikuti program, baca buku dan sebagainya. Jadi secara langsung membantulah dalam peningkatan program nilam sekolah kita. Jadi insyaAllah cikgu harap program nilam ini akan diteruskan sepanjang masa di sekolah kita ni, supaya kita melahirkan lebih ramai tokoh yang berstatus 5 bintang, 4 bintang dan juga yang penting status nilam. Itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pendapat cikgu. Di sini dinamakan ruang rehat. PSS juga disediakan permainan seperti kerem dan congkak. Mia, jom kita main sama-sama. Saya Muhammad Hassan Furqan bin Muhammad Haikal, wartawan TV PSS Seritro, telah selesai melaporkan aktiviti program nilam Sekolah Kebangsaan Seritro. Sekian, terima kasih.